Hai Topsibian, apa benda paling menarik yang pernah anda temui di halaman belakang rumah anda? Bagi sebilangan orang yang bernasib baik, mereka menemui shilling-shilling kuno, artifak diraja, malah mozaik berusia 1,500 tahun yang terpelihara dengan sempurna. Beberapa penemuan bahkan mengubah sejarah. Makam raja, malah spesies dinosaur baru. Tapi di Sabah, pekerja binaan mungkin telah menemui sesuatu yang takkan dapat dilupakan. Tonton sampai habis untuk tahu kisah penuhnya. Hasil seni mozaik bawah pokok zaitun. Bayangkan kalau kat belakang rumah korang tersembunyi hasil seni purba yang tak ternilai. Itulah yang jadi kepada seorang lelaki Palestin bernama Salman An-Nabahin dan anak dia masa tengah buat kerja macam biasa kat kebun zaitun. Tengah-tengah korek tanah, cangkul tiba-tiba kena benda keras. Bila terus gali, rupa-rupanya tu lantai mozaik purba yang sangat-sangat cantik. Sampai pakar arkeologi kata ni mungkin salah satu penemuan terbesar dalam sejarah Gaza. Dua beranak tu pun sambung gali perlahan-lahan dan akhirnya jumpa mozaik sebesar 23 meter persegi. Ini bukan mozaik biasa tau. Ia datang dari zaman Empire Byzantine sekitar abad ke-5 hingga ke-7 Masihi. Atas lantai tu ada gambar burung dan haiwan sebanyak 17 ekor dengan warna yang masih cerah walaupun dah lebih 1,500 tahun. Sampai Rene Elter, ahli arkeologi dari Perancis, puji habis. Ini lantai mozaik paling cantik yang pernah ditemui di Gaza. Baik dari segi ketelitian, warna sampai ke reka bentuk geometri yang kompleks. Tapi sampai sekarang, pakar pun masih tak pasti mozaik ni ada maksud agama tertentu atau sekadar hiasan rumah orang kaya zaman dulu aja. Yang buat lagi kagum, walaupun akar pokok zaitun rosakkan sedikit bahagian, sebahagian besar mozaik tu masih elok sangat. Mampu survive perang, perubahan zaman dan semua dugaan selama berabad-abad. Sekarang ni, para pakar tengah giat jalankan kerja penggalian penuh. Dan Encik An-Nabahin pun tolong jaga hasil seni purba ni dengan penuh bangga. Inilah muzium belakang rumah. Harta karun Viking yang dijumpai di pulau terpencil Norway. Siapa pernah hilang barang kemas dekat belakang rumah lepas tu jumpa balik? Angkat tangan sikit. Rasa-rasanya tak ramai yang bernasib baik macam tu kan? Tapi satu keluarga dekat Norway ni, diorang jumpa benda yang langsung tak masuk akal. Diorang terjumpa harta karun Viking lama. Ceritanya macam ni. Dekat satu pulau terpencil Norway bernama Jomfruland, ada seorang budak lelaki tolong mak dia cari subang yang hilang dalam kebun. Dia guna alat pengesan logam tapi bukan subang yang dia jumpa. Sebaliknya dia jumpa dua biji brooch Viking. Satu besar bentuk lonjong, satu lagi kecil sikit dan bulat. Pakar-pakar cakap barang ni dari abad ke-9 dan ukiran dia memang halus. Penuh dengan motif bintang dan corak yang rumit. Ada kesan emas pula tu. Mungkin dulu pernah disalut emas. Maksudnya kemungkinan besar barang orang bangsawan zaman Viking. Yang buat ramai terkejut, brooch tu elok je lagi walaupun dah tertanam dalam tanah lebih 1,200 tahun. Ramai rasa disebabkan ia tertanam dalam kebun belakang rumah, bukan tanah ladang yang selalu dibajak, jadi ia tak terusik dan tak rosak. Memang bertuah betul. Tapi persoalannya, kenapa harta karun Viking boleh tertanam dekat pulau terpencil macam tu? Bunyi pelik kan? Mungkin jawapan dia sebenarnya tak jauh pun. Berdasarkan tarikh yang pakar tetapkan, barang-barang ni berasal dari hujung abad ke-8. Masa tu memang musim Viking tengah aktif keluar dan jelajah Eropah. Barang macam ni pun pernah dijumpai kat laluan dagang utama Viking. Maknanya kawasan belakang rumah yang nampak biasa tu dulu mungkin pernah jadi tempat penting. Mungkin dulu kawasan tu stesen dagang orang kaya atau tempat tinggal ketua suku. Menarik kalau difikir semula. Tapi itu belum habis lagi. Bukan satu je penemuan Viking kat Pulau Norway ni. Tak lama lepas tu, ada seorang lelaki umur 51 tahun nama Erlen Bohr tengah bersenam ikut nasihat doktor. Entah macam mana dia bawa alat pengesan logam pergi ke satu lagi pulau iaitu Ranasay. Dah dapat izin dari tuan tanah, dia mula scan tanah dan akhirnya jumpa apa yang pakar panggil penemuan emas abad ini. Ada 9 biji loket emas, 3 cincin emas dan 10 butir manik emas. Kalau admin yang jumpa benda tu, mau pengsan kat situ juga. Barang-barang ni berusia dalam 1,500 tahun. Loket emas tu siap ada ukiran kuda kait dengan mitos Norse. Orang Viking percaya ia boleh bagi perlindungan dan kesihatan baik dekat si pemakai. Jadi, siapa tahu belakang rumah korang pun mungkin simpan rahsia besar. Apa lagi, carilah alat pengesan logam. Lepas tu cuba usah kebun belakang rumah. Mimpi dan harta karun purba Eropah yang terkubur sekali.
Siapa sangka, bagi dua orang lelaki muda dari Itali ni, jumpa artifak purba bukan sekadar hobi tapi memang impian seumur hidup. Tapi sebab kisah ni jadi kelakar dan bodoh sangat, diorang terus dapat gelaran perompak kubur paling bodoh pernah kena tangkap. Semua ni bermula kat satu bandar zaman pertengahan bernama Città della Pieve, kira-kira 150 km dari Rome. Masa diorang tengah gigih gali tanah, tiba-tiba terjumpa satu makam purba Etruskan yang masih elok dan tak terusik. Ni bukan makam biasa-biasa, ini harta karun dari zaman Etruskan yang wujud sebelum Empire Rome. Penemuan ni boleh ubah sejarah terus. Dalam makam tu ada dua keranda batu dan salah satu ada rangka wanita dalam lingkungan umur 40 dipercayai sebagai puteri Etruskan. Sekeliling dia penuh barang mewah untuk upacara pengebumian, termasuk 8 buah pasu dengan ukiran cerita mitos dewa-dewi Greek sangat detail. Ada satu pasu tunjuk wanita dengan bibir merah masih nampak warna, siap dengan perhiasan warna emas. Ada juga yang lukis babak perang dan memburu, penuh warna-warni, gaya Etruskan sangat jelas. Selain tu, ada juga barang-barang kecantikan macam cermin gangsa, sikat tulang dan botol minyak wangi yang percaya tak masih ada bau sampai sekarang. Yang paling gempak, semua artifak ni dinilai lebih 37 juta ringgit. Tapi yang lagi bernilai adalah dari segi sejarah. Sebab tamadun Etruskan ni memang kaya, misteri dan jarang dijumpai. Diorang dulu tinggal dekat tengah Itali, tapi bila kena tawan dengan Empire Rome, tinggalan budaya diorang makin pupus. Tapi drama baru nak bermula. Daripada lapor penemuan ni pada kerajaan, dua mamat ni pi jual barang-barang tu online. Tamak punya pasal, pihak polis terus lancar siasatan besar-besaran. Siap ada intipan, rakaman dan drone. Dan kemuncak kebodohan, salah seorang pi upload selfie dengan barang curi kat Facebook. Apa benda lah, dah lah buat salah, nak tayang pula tu, kena tangkap lah apa lagi. Pendakwa kata dua-dua ni memang fail sangat, tapi ending dia tak kelakar langsung. Diorang bakal kena hukuman penjara sampai 10 tahun atas kesalahan mencuri dan jual artifak budaya secara haram. Yang lagi lawak, petani kat kawasan sama pernah jumpa makam lebih kurang macam tu pada tahun 2015. Tapi dia terus report kat pihak berkuasa. Hasilnya, dia dapat ganjaran lebih RM400,000 dan pujian dari ahli sejarah seluruh dunia. Ni baru betul. Lebih 100,000 duit shilling purba Jepun ditemui. Dan inilah sebab kenapa pakar-pakar terkebil-kebil bila tahu asal-usul duit ni. Pada November 2023, sekumpulan pekerja binaan di Bandar Maebashi, lebih kurang 95 km dari Tokyo, tengah gali-gali tanah, tiba-tiba jumpa shilling purba yang diikat dengan tali jerami. Makin digali dalam, makin banyak yang muncul. Mula-mula beberapa puluh, lepas tu ratus, ribu dan akhirnya hampir 100,000 keping. Ni harta karun zaman Shogun ke apa? Tapi yang buat semua orang terkejut, duit tu bukan berselerak, tapi tersusun elok dalam ikatan. Setiap ikat ada lebih kurang 100 keping. Ikat cantik siap simpul kemas lagi. Dan walaupun dah duduk bawah tanah beratus tahun, kondisinya masih padu. Lepas buat pemeriksaan rawak kat 334 keping, pakar jumpa yang paling lama. Sebab itulah shilling ni dipercayai antara mata wang pertama Cina yang wujud sejak 2200 tahun lalu. Reka bentuk inilah yang ilhamkan Jepun hasilkan mata wang sendiri pada abad ke-7. Reka bentuk dia siap ada lubang petak tengah khas untuk senang disusun dengan tali. Para penyelidik percaya harta ni mungkin ditanam masa zaman pertengahan Jepun, lebih kurang abad ke-13 ke-16. Dan lokasi penemuan ni pun bagi petunjuk menarik sebab Maebashi dulu dikenali sebagai kawasan perdagangan penting. Ada kemungkinan duit ni adalah simpanan hidup seorang peniaga yang dia tanam masa perang takut musuh kebas semua. Tapi ada satu lagi teori yang buat pakar makin excited, iaitu cara ikat tali jerami. Tali dan simpulan tu sebiji macam dalam rekod kewangan bank awal Jepun. So ada kemungkinan besar ni adalah bukti fizikal pertama wujudnya sistem bank kat Jepun zaman dulu. Korang rasa teori mana yang paling logik? Komen sikit. Misteri makam Raja Korea yang hilang. Korang percaya tak penemuan arkeologi paling besar kat Korea Selatan sebenarnya berlaku dekat tapak pembinaan je? Cerita ni jadi pada tahun 1971 kat Bandar Gongju, Korea Selatan. Masa tu ada pekerja tengah pasang paip saliran, sekali terjumpa batu bata pelik. Mula-mula ingatkan batu biasa je, tapi bila korek betul-betul, rupanya itu pintu masuk ke makam diraja yang hilang selama 1500 tahun. Makam ni bilik Raja Muryong dan permaisurinya, pemerintah dari kerajaan Baekje, salah satu daripada 3 kerajaan besar yang gabungkan Korea zaman dulu sekitar abad ke-6. Disebabkan semua orang teruja, tapak tu terus
jadi huru-hara. Pekerja dan ahli arkeologi pakat masuk ramai-ramai. Tapi malangnya, bila pintu makam dibuka, banyak barang pecah, tembikar tergolek, artifak berterabur sampai dah tak tahu mana satu milik siapa. Pakar arkeologi masa tu memang boleh stres sampai garu kepala. Benda makin jadi kecoh bila media dan orang ramai mula datang serbu makam, buatkan kawasan tu makin sesak. Nak gali dengan aman pun susah. Ada juga barang bernilai yang rosak sebab kena pijak. Sebab orang ramai tak jaga batas. Dan malam 7 Julai, baru 2 hari lepas penemuan, hujan lebat turun tak berhenti. Air mula masuk dalam makam dan hampir merosakkan barang purba yang fragile tu. Nak tak nak, tim kena stop kerja dulu dan tunggu cuaca reda. Tapi walaupun penuh dugaan, mereka berjaya dapat keluar lebih dari 4,600 artifak dengan 12 daripadanya jadi harta negara. Nak tahu makam ni macam mana? Meh sini. Makam ni lain daripada yang lain. Biasanya makam lama dibina daripada batu. Tapi yang ni pakai batu bata dengan bumbung melengkung dihiasi corak bunga teratai yang halus. Seni bina dia mix Korea dengan pengaruh Cina. Bukan tu saja, ada perkara yang lebih menarik daripada tu. Di tengah makam tu ada keranda kayu pine Jepun, jenis kayu rare yang tahan lembab. Sebab tu keranda tu boleh survive lebih 1,500 tahun. Besar kemungkinan kayu tu hadiah diplomatik dari Jepun. Tapi macam mana pula diorang tahu tu makam Raja Muryong? Jawapannya ada dekat batu bersurat, siap tulis nama zaman kanak-kanak baginda. Sama, tarikh mangkat dan tarikh pengebumian, termasuk info pasal permaisuri, maklumat yang sangat detail. Dekat bahagian kepala raja dan permaisuri, ada 2 mahkota emas yang cantik sangat. Ada corak nyalaan api dan bunga honeysuckle yang melambangkan simbol kuasa dan keabadian. Penemuan ni bukan je bagi impak besar kat bidang arkeologi, tapi juga buka mata tentang hubungan Korea, China dan Jepun zaman dulu. Dan paling penting, kita belajar satu benda. Kerja ekskavasi harta purba macam ni kena plan betul-betul. Kalau tak, artifak bernilai tu boleh hilang atau rosak terus. Sayang betul. Penemuan patung Buddha yang hilang dalam Sungai Mekong. Pernah tak terfikir bawah arus deras Sungai Mekong tu ada apa? Naga, cahaya pelik atau sesuatu yang lebih berharga? Mac 2024, di wilayah Bokyo, Laos, pekerja binaan tengah korek pasir untuk baiki jalan berhampiran sebuah kuil bernama Wat Thong Thep dekat tebing sungai yang menghadap Thailand. Masa tengah korek tu, mereka terjumpa kepala patung Buddha. Dan bukan tu saja, ada juga beberapa patung kecil tanpa kepala yang tertanam dalam pasir. Lepas berita tersebar, pasukan pakar arkeologi dari pelbagai tempat terus turun ke kawasan tu. Tapi bukan senang nak cari barang purba tengah Sungai Mekong. Arus deras, air keruh dan bahaya. Jadi mereka ubah strategi, cari ikut tebing dan timbunan pasir yang berdekatan. Hasil pencarian selama 5 hari penuh, mereka berjaya temui lagi 38 patung Buddha bersaiz antara 20 hingga 80 cm. Berdasarkan kajian, patung-patung ni berasal dari abad ke-14 hingga ke-16, zaman kerajaan Lanjang, salah satu empayar besar dalam sejarah Laos. Dan bila gambar patung-patung tu mula tular kat media sosial, ramai mula tertanya-tanya, boleh jadi ke salah satunya ialah patung Buddha yang hilang dalam legenda? Ada cerita lama yang kata dulu wujud 3 patung bersaudara, iaitu Prasuk, Prasem, Prasai. Ketiga-tiganya dibina pada zaman kerajaan Lanjang. Tapi masa era penjajahan, ketiga-tiga patung tu dibawa naik perahu melalui Sungai Mekong ke Thailand. Malangnya, satu perahu karam masa ribut dan Prasuk hilang di telan sungai. Kini 2 patung yang lain masih ada, satu di Bangkok, satu di Nong Khai, tapi Prasuk tak pernah dijumpai semula sampai sekarang. Jadi, mungkinkah penemuan ini petunjuk sebenar tentang patung Buddha yang hilang tu? Ada juga yang persoalkan, kalau patung ni dah tenggelam ratusan tahun, kenapa nampak elok sangat? Macam baru je buat semalam. Siap ada yang kata, paling lama pun 50 tahun je kot. Tapi pakar bagi penjelasan, patung-patung ni sebenarnya tertimbus dalam lapisan lumpur sungai yang dalam dan hampir tak ada oksigen langsung. Disebabkan tu, tak berlaku tindak balas oksidasi dengan tembaga. Jadi patung tu kekal dalam keadaan hampir sempurna. Macam Sungai Mekong sendiri jadi penjaga semula jadi yang awetkan khazanah ni sepanjang ratusan tahun. Walaupun masih jadi bahan perdebatan, ada berita gembira. Kerajaan Laos umumkan rakyat Thai yang tinggal seberang sungai boleh datang menziarahi patung-patung ni tanpa sebarang dokumen. Petani Isan jumpa fosil dinosaur.
Selalu dengar cerita jumpa fosil dinosaur dekat Amerika je kan? Tapi tahu tak, Timur Laut Thailand pun sebenarnya antara tapak arkeologi paling penting di Asia. Ada macam-macam fosil rare yang ditemui dekat sini. Siap ada spesies baru yang power setanding Amerika tau. Dan semua ni bukan mula dari makmal ke apa, tapi dari petani kampung yang tengah bajak sawah, macam Jurassic Park versi Thai. Tahun 2005, dekat kawasan pinggir Bandar Korat, sekumpulan petani tengah gali kolam untuk simpan air tanam tanaman. Tapi tiba-tiba, jumpa tulang pelik-pelik dalam tanah. Diorang pun cepat-cepat hubungi pakar dari Universiti Raja Bat Nakhon Ratchasima. Disebabkan nak elak ganggu kerja ladang, pasukan penggalian boleh kerja masa musim kering aja. 6 tahun ambil masa, dari 2006 sampai 2012. Tapi memang berbaloi sebab walaupun fosil pecah-pecah dan bersepah, diorang berjaya jumpa tengkorak dan rahang dinosaur spesies baru. Dinosaur ni herbivore, panjang kira-kira 6 meter, hidup sekitar 120 juta tahun dulu. Masa kawasan ni penuh hutan tropika, paya dan laut cetek. Para saintis percaya ia datang secara berkumpulan dari Amerika Utara dan Eropah, lari daripada pemangsa zaman tu. Diorang namakan spesies ni Sirindorna coratensis sebagai penghargaan kepada Puteri Mahachakri Sirindon yang banyak menyokong kajian paleontologi kat Thailand. Tapi cerita tak habis kat situ. Beberapa tahun lepas tu, masih kat kawasan Nakhon Ratchasima, pekerja tengah korek tapak empangan untuk kilang. Jumpa lagi satu dinosaur baru. Kali ini jenis pemangsa pula. Namanya Siamraptor suati. Panjang 8 meter, gigi tajam macam jerung dan tinggalkan fosil tengkorak, tulang belakang, kaki dan pinggul. Bayangkan gaya dia buru mangsa. Seram gila. Lagi mind blown bila saintis cakap Siamraptor ni adalah Kakarodontosaurian pertama yang pernah ditemui kat Asia Tenggara dan paling tua dalam family ni yang pernah dijumpai. Memang selutlah untuk ahli kaji fosil tu. Kalau korang duduk dekat Isan, cuba bayang 100 juta tahun lepas mungkin ada T-Rex lepak dekat sawah belakang rumah. Nasib baiklah sekarang dah pupus. Kalau tak, confirm lari lintang pukang. Rahsia orang mati di Sabah. Jumpa rangka manusia di tanah sendiri dah cukup menyeramkan. Tapi macam mana kalau rupa-rupanya tu tanah perkuburan purba? Ya, itulah yang berlaku pada tahun 2000 di Kampung Pogunon di daerah Penampang, Sabah. Pekerja pembinaan yang sedang membina sebuah tadika terjumpa rangka manusia yang diletakkan dengan teliti di dalam balang seramik. Sesetengahnya dianggarkan berusia lebih 800 tahun. Tapi ini kubur siapa? Ternyata sebahagiannya milik keturunan orang Kadazan Dusun, kumpulan etnik terbesar di Sabah. Malah dipercayai sehingga 60% kawasan Pogunon terletak di atas sebuah kawasan perkuburan purba. Tapi kenapa balang? Orang Kadazan Dusun zaman purba percaya bekas seramik ini merupakan rumah bagi orang mati di alam selepas mati. Selain itu, balang dianggap sebagai barangan mewah, terutamanya yang diimport dari China. Ia merupakan simbol kekayaan dan status tinggi. Hanya ahli masyarakat yang paling dihormati dikuburkan dengan cara ini, seperti pejuang, pemburu kepala dan bobohizan, wanita suci yang dihormati. Sekejap, pemburu kepala? Ya, pemburu kepala sebenar, bukan macam yang di LinkedIn. Dalam kalangan orang Murut, memburu kepala pernah menjadi satu upacara peralihan bagi anak muda. Ia menunjukkan keberanian, menjadikan mereka layak untuk berkahwin dan membantu melindungi kampung. Bagi orang Kadazan Dusun, ia lebih kepada pertahanan wilayah, satu simbol kemenangan dalam peperangan. Tapi tak payah risau, amalan ini telah diharamkan secara rasmi semasa penjajahan British. Tak jauh dari balang pengebumian, korang akan dapat tengok batu-batu yang tercacak keluar dari tanah. Ini juga kubur dan bentuknya menceritakan banyak maklumat. Batu yang tajam dan runcing, itu kubur lelaki. Batu yang halus dan bulat, kubur wanita. Batu yang lebih besar, biasanya milik seseorang yang berstatus tinggi. Dan kalau korang perhatikan dengan teliti, sesetengah batu ada lekukan yang terpahat di dalam. Setiap lekukan mewakili satu kepala yang dipenggal oleh pejuang yang dikuburkan di bawah tu. Seram. Penemuan ini sangat signifikan dari segi budaya sehingga pada tahun 2004, Museum Komuniti Pogunon ditubuhkan. Khas untuk memelihara sejarah yang luar biasa di tapak ini. Jika anda suka video Topsip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Topsip.